Serius korang, lepas ni tak payah pergi McD lagi dah. Jom kita belajar buat burger Maxis. Mula-mula kita hiriskan bawang besar bulat-bulat macam tu dan juga tomato, hiris juga besar-besar. Lepas tu korang sediakan salad. Apa jenis salad pun tak apa. Kemudian daging cincang ni korang belah 4, bagikan sama rata. Kalau misalnya guna 500 gram, so setiap satunya 125 gram. Kemudian kita bentukkan dia seperti bola dan kita tekan-tekan supaya dia jadi lepek. Lebih nipis lebih bagus lah supaya dia masak rata. Kemudian kita goreng bawang besar ni sehingga layu supaya dia punya rasa manis tu keluar. Jadi kita biarkan bawang tu caramelize. Kemudian kita goreng daging burger tu pula. Dan kita seasonkan dengan salt and pepper. Kemudian kita terbalikkan dan repeat the process seasoning tu. Daging burger ni korang boleh buat lebih nipis dan kecil, tapi kena kurangkanlah amount dia. Sementara daging masak korang boleh butterkan roti burger. Kemudian kita panaskan dalam kuali. So bila daging burger tu nak masak, sis letakkan cheese atas dia supaya dia bila kita nak serve tu nampak cheese tu meleleh macam tu. Tengok pun dah melting kan. So bila roti burger dah garing, kita letaklah semua bahan-bahan tadi. So jangan lupa letakkan sos kecap dan juga mayonis. So ini cara sis, terpulang pada korang nak letak mana dulu. There is no rules. Lagipun ini burger homemade kan. So there is no right or wrong. So ikut kreativiti masing-masing. So dah siap burger Maxis. Jom kita makan. Serius korang, lepas ni tak payah pergi McD lagi dah. Jom kita belajar buat burger Maxis. So itu saja sis nak share. Jangan lupa share video ni. Selamat mencuba dan salam manis dari sis.